Hai, bertemu kembali. Salam keadilan, salam keadilan domestik dan salam keadilan sejagat. Okey, aku dah lama tak buat video, tapi topik kali ni aku muncul balik buat video sebab aku rasa benda ni penting untuk kita fahami tentang keadilan. Semua orang, bukan saja aku insan kedil, semua orang dunia ada berhak dapatkan keadilan. Betul, sebelum tu dengar pesanan aku dulu. Zas. Findi. Okey, yang kita tahu kematian misteri menyelubungi negara pada menjadi isu viral tentang kepemergian insan kedil Allahyarhamah Zara Khairina binti Mahathir yang berlaku di Sipitang, Sabah. Kanak-kanak adik berusia 13 tahun tingkatan 1. Kisah ini menjadi viral di Malaysia sebab sehingga ini hari sekarang 16 hari bulan 9 2025 genap permingguan Pilau selama 2 bulan di mana tiada tangkapan, tiada tuduhan dan tiada pihak yang didapati masih bersalah dan kes beliau terpaksa dibawa ke mahkamah inquest yang masih berjalan hingga ini hari dianggarkan berakhir pada hujung bulan 9. Seluruh rakyat Malaysia menanti dengan debar tentang keputusan. Sebelum tu aku nak sentuh dulu pasal inquest. Secara ringkas, inquest ni mencari punca kematian sebab Allahyarhamah adik Zara mati dijumpai secara misteri. Okey, tiada siapa yang tahu. Semua berlaku di kawasan kompaun sekolah, semua tidak mengetahui atau dengan erti kata lain semua membisu, mendiam diri. Okey, tak apa, sekarang di peringkat inquest. Okey, di awal berlakunya kronologi. Ini di sekolah menengah agama berasrama. Okey, dan pada yang baru-baru ada pengakuan inquest terhadap seorang pengawal keselamatan yang lebih dikenali secara ringkas sebagai Makcik Lina. Makcik Lina adalah orang yang pertama menemui beliau di mana Makcik Lina ada mengatakan soal MA di asrama. Okey, kejap lagi aku urai sikit apa itu MA. Okey, dan juga beliau ada mendengar tentang kecurian duit sebanyak RM300 di mana Allahyarhamah dituduh macam tu. Ni adalah spekulasi. Okey, so aku jelaskan dulu apa itu MA. Aku tak tahu sebab dulu kita orang semua bersekolah. Aku pun pernah bersekolah di sekolah berasrama. Zaman aku dipanggil ragging. Sekarang MA itu macam High Council. Okay, adakah MA Majlis Agung tu sama dengan ragging? So setahu aku MA itu adalah ragging. Ragging ni adalah perbuatan yang wajib diharamkan di mana-mana sekolah bersama sebab dia melibatkan penderaan emosi, mental dan psikologi seseorang. Selalunya pelajar senior dia menggunakan keseniaan dia. Dia menggunakan konon dia orang lama membuli orang-orang baru. Benda kecil-kecil pun jadi isu. Itu pasal MA yang berlaku. So sekarang kes masih berjalan di mahkamah, di inquest. Okay, itu satu MA mencurigakan. Di peringkat awal kematian ini menjadi misteri sebab tidak ada bukti-bukti seperti di hari kejadian. Sepatutnya kematian misteri atau kemalangan mestilah ada postmortem, mesti ada forensik yang akan buat laporan. Sebab nak mengetahui punca kejadian. Tetapi misteri kematian adik Zara ni semua prosedur protokol tidak ada. So bukti-bukti menjadi tidak ada, kes-kes menjadi rumit. Okey, itu daripada awal. So sekarang banyak spekulatif menyatakan ada penglibatan VVIP di dalam menyembunyikan sesuatu di dalam kes ini. Tetapi kes itu melibatkan waktu kita tidak tahu lagi sebab apa.
masih belum dirungkai. Setakat ini hari, belum ada mana-mana pihak yang didapati bersalah. Okey, itu adalah seimbas selalu pasal kronologi kematian misteri adik Zara kita. Dan selepas 16 hari bulan, inquest akan banyak lagi saksi-saksi yang akan dipanggil, akan disoal tentang sebab-sebab kalau ada berlaku apa-apa melibatkan kematian arwah ini tadi. So, kesimpulan, aku sebagai rakyat Malaysia, kes ni agak pelik sebab di Malaysia selalunya kes-kes besar dapat disettlekan dengan cara yang agak segera. Macam-macam kes misteri berlaku. Contoh dulu kematian melibatkan Adun, ahli politik Datuk Mazlan, Mona Fendi. Kes tu pun dapat diselesaikan di mana jumpa mayat dikerat, ditanam, dibawa di dalam rumah, dapat dikesan. Okey, banyak lagi kes-kes misteri di dekat Malaysia berlaku. Yang aku sebut tu salah satulah yang orang di Simen Peguam Bela Negara di Simen dapat juga itu pun kes misteri juga. Tetapi yang pelik melibatkan kematian misteri di kawasan sekolah, di kompaun sekolah, tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan waktu itu kes berlaku, semua pelajar ada di kawasan asrama, dan dia menjadi pelik lagi kalau tuduhan ni suspicious atau tuduhan anggapan awal di mana arwah jatuh daripada tingkat 3 bangunan asrama, tidak seorang pun perasan. Sepatutnya benda kecil yang jatuh pun, ini pula manusia berat yang anggaran 50 kg ke atas, kalau jatuh di bangunan tinggi tingkat 3 asrama, mesti ada bunyi dentuman. Tapi yang paling pelik, paling misteri, tidak ada sesiapa yang ketahui, tiba-tiba seorang pelajar memberitahu pengawal keselamatan beliau ada jumpa seseorang di dalam di tepi longkang yang tidak sedarkan diri. Agak pelik, kalau terjatuh mesti ada bunyi dentuman, sebab pada masa tu ramai juga pelajar-pelajar di asrama yang masih belum tidur. Dikatakan kes berlaku dalam anggaran 2 ke 3 pagi. Okey, apa-apa pun rakyat Malaysia menuntut keadilan. Dan banyak spekulasi yang naratif yang kita terima, macam-macam isu itu kita abaikan sebab sangat bahaya membincangkan sesuatu tanpa bukti. So aku mewakili salah seorang 34 juta rakyat Malaysia. Aku harap pihak berwajib jangan menyembunyikan sesuatu. Inquest ni gunakan sebaik-baiknya. Siapa yang berketerangan di mahkamah mestilah jujur, ikut kepakaran dan kenyataan yang anda hadapi. Semoga Allah melindungi anda dan keadilan untuk yang tidak bersalah ditegakkan. So oleh itu, justice for Zara, justice untuk seluruh 34 rakyat Malaysia. Sekian ulasan aku. Salam hormat.